hadis Nabi raya, siapa dia anak derhaka pada ibu bapa dia, belum pada mati Allah akan lahir anak dia derhaka sebagaimana dia derhaka pada pok dia. Ya, hadis Nabi raya. 70 jenis dosa besar, semua dosa besar Allah tak balas dunia ni. Walamu zina, walamu bunuh orang, curi orang, tapi dosa besar belum mati Allah balas dunia lagi, iaitu orang yang buat jahat pada ibu bapa di atas dunia. Ini hadis sahih Nabi raya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Buat baiklah kamu pada mak ayah kamu, nescaya Allah akan beri anakmu buat baik padamu pula satu masa. Dalam ayat Quran sebut wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa sahibuhuma qawlan ma'rufa. Dalam ayat lain qawlan karima. Kena kecek molek dengan mak ayah. Allahu akbar. Orang lah ni, mana? Nak main lagu mana? Tengok. Ada anak kecil lagu tu dengan mak pak. Wal'iyadzabillah. Imam Ghazali bagi tahu, mana-mana orang yang derhaka pada ibu bapa, semua amalan dia Allah tak terima. Wala dia semaya, wala dia puasa, wala dia semaya tahajud, wala apa. Sebab derhaka ibu bapa Allah kosong semua amalan dia buat. Wal'iyadzabillah. Jangan. Ada dua dah, ingat molek. Pertama, anak derhaka pada ibu bapa, semua amalan Allah tak terima. Yang kedua, isteri tak taat pada suami. Imam Ghazali kata, orang ni juga Allah batalkan semua amalan dia buat. Isteri nak keluar rumah, wajib minta izin suami. Tiba-tiba tak pandai dia ya. Ikut pandai ya, tak ada izin. Selama mana dia tubik, dia semaya, dia puasa, dia buat apa, Allah tak terima semua amalan dia, kata Imam Ghazali. Sehingga dia klik semula jumpa suami dia. Dia ada ulama tambah selagi, murid dengan guru. Mana-mana murid yang tak taat pada guru, tak derhaka pada guru dia, maka serupa juga dia derhaka pada mak bapak hak didik dia. Tuan-tuan yang mulai ingat molek. Maka sebab itulah dalam kita hidup dunia ni, orang yang ada mak bapak kena buat baik molek. Orang yang ada guru nak taat pada guru. Orang yang ada suami taat pada suami. 3 perkara ni paling besar dalam dunia dah. Mak pak kita, suami kita, kalau tina, dan guru kita. 3 ni orang paling besar. Bukan datuk, bukan Tan Sri, tak ada tu, tak besar anak tu. Tak, malu apa bosku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat molek nah, 3 tu dalam hidup paling besar lain pada Allah Rasul. Pertama mak pak kita, yang kedua suami bagi isteri, yang ketiga ialah guru.